Apakah TMB memilih untuk terlibat dalam program bersama sekolah pada hari ini? Kita dalam TMB ni kita berkongsi rezeki. Kita sumbang balik kepada rakyat lah. Yang mana macam saya maklum tadi lah, ada rezeki yang diberikan kepada kita semua ni, bukan semuanya rezeki kita. Dan dia rezeki ni diberi melalui kita kepada untuk orang lain. Apakah nasihat pihak TMB kepada murid-murid yang berminat dalam bidang sains, teknologi dan kejuruteraan? Kepada adik-adik ataupun anak-anak pelajar terutama di sekolah taman rakyat ni, yang paling penting kita usaha dan belajar rajin-rajin. Itu yang paling penting lah. Jadi sebab minat saja tak cukup kalau kita tak usaha. Jadi kita kena usaha dalam apa jua bidang yang kita minat, dan kita kena ada passion untuk kita capai apa jua yang kita minat.